Welcome back to my YouTube channel Team Su. Okay, jadi hari ni aku nak buat konten macam biasa. Buat konten random part 3. Okay, konten random part 2 tu dah upload dah guys. Ya. Konten random part 2 dah upload. Dalam konten random part 2 ni, dia tak ada lagu background tau. Dia macam saya jadi lah editor. Biasalah editor tu. Editor memang gitu. Okay, so hari ni aku akan buat konten random macam part 1 dan part 2. Part 2. Jadi hari ni aku tak sihat sangat sebab aku sesama sekarang jam menunjukkan pada pukul 4.42 petang. Okay. So kat luar hujan ya. So jadi macam biasa lah, konten random ni dia akan pergi terawih. Dia akan pergi ke mana-mana tempat. So konten random ni aku akan berterusan sampai aku bosan lah. So jom lah, kita nak tunggu Astro dalam pukul 6 tu. Jadi sekarang nanti aku update. Okay, so jumpa lah sekejap. Tengok lah. Okay, bye bye. Let's get started. Gerak lu berapa roting. Okay guys. Okay guys. Okay, jadi aku bosan tau duduk bilik seorang tak buat apa. Baik aku pergi depan. Aku tengok siapa? Aku tengok Sophia. Tengah mandi pula budak ni. Malulah. Tengok, malulah. Okay. Sekarang nanti kita akan Abu ni. Ni Imran, dia tak sihat juga macam ni. Kenapa? Tak sihat? Sesama ke demam ke apa? Demam ke sesama ke apa? Tak demam. Okay. Okay guys, sekarang ni jam menunjukkan 4.50 petang. Duh. A few moments later. Dah lah semalam Aunty cakap Alaudin Mr. Phone. Kadang-kadang kan aku kan sekarang pun dah 101 subscribers tau. Dia naik cepat tau. Aku dah tercapai lah untuk satu event aku dalam YouTube ni. Kena naik 100 subscribers dulu, baru kita target yang lebih tinggi. Nah sekarang 100 subscribers pun dah okey bagi aku. Tapi nanti next lagi kita akan target beribu pula. Kita habiskan beratus dulu, nanti kita target beribu pula. Itulah aku punya pencapaian. Nak buat konten ni bukan senang tau. Nak jadi YouTuber ni bukan senang. Dia susah. Ni kalau korang nampak macam senang tu, semua tipu je. Semua tipu je kalau nak jadi konten. Kalau korang tengok YouTuber tu nampak macam senang kan, sebenarnya susah gila lah. Susah sangat. Kau kena sediakan watak ceria, watak yang ceria. Kena pandai cari konten, kena pandai buat konten. Tengok macam kau YouTuber yang dah berjaya sekarang. Tengok, dia semua dah jadi usahawan. Kecuali ni lah, sebab topi com. Itu tak lah. Itu usahawan untuk merosakkan Malaysia dia. So janganlah jadi YouTuber macam tu. Kau tengok aku je. YouTuber lain orang hebat, aku lagi hebat lah. Tunggulah. Asal pukul 6 lagi. So jom. Bye. Guys, so tadi aku baru habis tengok konten random part 2. Part 2 punya. Part 2 punya. So untuk konten random part 2 tu tak boleh diriliskan dalam YouTube kerana ada masalah teknikal. Sebab term polis untuk dia punya, aku kan dalam video tu aku balik mention lah, tak boleh. So susah nak post video pun susah sekarang.
Sekarang telah pun mencapai 101 subscribers. Okay, ini konten random part 3 yang part 2 tak jadi. So kita akan sambung konten ni. Aku akan meeting tentang meeting tentang Asrul ni. Editor dia sekarang ni, buat masa sekarang editor dia banyak kesilapan lah. Kalau video ni ada kesilapan pun sorry, kalau tak ada lagu pun sorry, kalau bosan sangat pun sorry. So kita akan tunggu Asrul dulu, tunggu editor dulu untuk meeting start pukul 6 suku. Sekarang baru 6.5. Sekarang menunjukkan pukul 5.03. So aku tak tahu apa aku nak buat. I don't know why so itu je aku nak beritahu. Video random part tu tak boleh diriliskan macam kau tengok screenshot ni. Okay, ni screenshot dia tak boleh temporis, memang tak boleh. Boleh tengok screenshot tadi. So okay, jom lah aku tunggu dia dulu. Allah, jatuh blok. So sekarang jam menunjukkan pada pukul 6.11 petang. So sekarang tadi aku kata Asrul datang pukul 6 suku macam tu Dia tak dapat datang, dia tak jadi datang sebab dia tadi dia pergi Kuala. So dia terus pergi bazar. So malam baru kita ada dengan dia. So kau enjoy je lah aku seorang kat sini. Nantilah aku nak keluar, aku tak boleh sebab dah nak maghrib. Itulah, aku tak sihat mana pun, tak keluar tak boleh. So nanti malam baru kita ada. Nanti malam baru kita sambung. Aku sekarang akan tengok. Tahu tak? Tahu tak? Apa tu? Podcast santai. Lama punya video. Video tu 2 bulan yang lalu. Yes. Tengok throwback video lama. Sekarang tak ada kerja mana ni. So nantilah aku ni malam lah. Sebab lagi pun abang aku balik. Kena tunggu abang aku balik. So tak tahu nak cakap apa dah. Sebab aku sekarang aku macam kekok sikit. Tak biasa buat vlog seorang. Tak biasa buat konten seorang. Selalunya ada Asrul tau pun lebih cakap lebih yakinnya. Sekarang ni lain lah. Biar aku buat streaming Okay, hello buddy. Hello buddy. Oh honey. Hello buddy, mana is the team su. Okay, jadi ni aku nak main game. Bow. Macam bodoh. Tak apa-apa. Nanti lah kita ni. Nantilah kita ni. Kita baca. Okay, aku just letak lagu sedih editor. Okay guys, aku just nak terima kasih dekat korang yang mana dah subscribe. Dan terima kasih, tanpa korang siapalah saya sebagai dekat YouTube ni. Dulu saya tak ada apa-apa. Dulu subscribers pun 10, 5, 20. Itu pun dah kira okey. Tapi sekarang saya dah capai tahap yang rendah. Bukan tahap rendah, contoh macam Alif Irfan, aku macam Langit Bumi. So aku dah boleh ada dalam bidang YouTube ni. So bidang YouTube ni aku rasa for me, for my work. Aku punya kerja buat sementara, aku buat kerja ke tepi macam ni lah aku buat. So aku terima kasih kepada semua yang dah subscribe aku. Terutama terima kasih kepada Asrul yang berjuang daripada dulu sampai sekarang tanpa henti tak nak buat konten aku. So aku terima kasih Asrul kerana dah tolong aku, dah berjuang sama dengan aku, susah senang dengan aku, semua dengan aku. So aku harap, aku bangga dapat kawan macam kau. Kau bertolong aku. Aku masih tak ada editor, kau sanggup editor aku. Aku ajar step by step, one by one.
gentleman. Boleh lah. Boleh lah. Mau buy one buy one lah. You sekarang macam ni punya style. You mau buy one sama saya. So kalau aku tak ada dekat di sebelah Asrul, sekarang mungkin Asrul tak tahu edit video, mungkin dia tak tahu tentang YouTube. So terima kasihlah Asrul, sebab dia jadi editor aku, dia jadi talent aku. Aku pun editor pun bukan dia bagus, bukan tak bagus, dia bagus je, dia okey je. Sometimes like that, dia ada kesalahan dia masing-masing. Manusia semua ada kesilapan, so tak boleh lari pada kesilapan. Saya memang terima kasih kepada semua all the way yang kutuk saya, yang kecam saya. Itu adalah pembakar semangat saya untuk membuat itu. Yang kecam, yang kutuk tu memang tepi lah, memang tepi, tak nak besar-besarkan hal. So terima kasih lah, tu je aku nak beritahu. So sorry kalau mood dia nampak sedih sikit, tapi terima kasih je, bukan nak sedih kan. Tak apalah, nantilah kita tunggu. Okay guys, aku nak cari orang. Apa yang ada di rumah ni aku nak upgrade dan bilik. Apa yang ada aku rasa kat rumah aku ni tak ada apa sangat ke. Aku ingatkan mula-mula aku ingatkan kayak aku nak buat meja, tapi dia punya tempat papan yang letak barang kat dia. Tak, aku try buat guna kotak dia punya ni macam ni, maka bulat aku nak tutup bulat ni. Aku try guna kotak, aku dah bulat elok lah kotak tu, warna emas tau kotak kan. Tengok kalau jadi ni, jadi tempat apa, jadi tempat lilin. Abang aku dah balik, ada ni dia pergi bazar je. Rasa ni Pia ni ada jual kat bazar. Pia ada kat Pia. Aduh, apa ada Sepi member terkejut. Ni kalau tak ni exhaust ni. Exhaust. Apa ni? Apa rumah? Main ni je. Hah? Ada. Bulan yang ada, karena besarnya setiap angka yang dijanjikan okay, sempat jadi kanak-kanak riang. Hihi. Asrul malam ada. Aku tak tahu apa aku nak buat. Tak tahu. Okay guys, sekarang jam menunjukkan pada pukul 8.04. Okay, sekarang ni pada malam ini aku akan solo saja. Asrul tak ada, dia keluar, dia buat kerja dekat office. So dia tak ada untuk konten kali ni, dan aku solo saja. So apa pukul 8 minit. Aku nak siap-siap pergi tarawih. Lepas tu kita akan tos dan balik
dan end content. So aku nak siap kita ni. Okay, sekejap. Rumah. Saya kat rumah dulu. Saya memang kat rumah pun. Sekarang saya nak siap. So editor, tolong cepatkan video Siap play. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampun. A few moments later. Guys, kita nak gerak Aku nak gerak Tutup semua. Apa yang patut kita kena tutup. Kita supaya tahu pengen tutup. Tutup semua apa yang patut. Golak. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Aku dah keluar rumah. Aku akan pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Setiap langkah untuk pergi ke masjid adalah pahalanya besar. Lebih-lebih lagi berjalan kaki. Selalunya saya berdua kan pergi masjid. Sekarang seorang je. Dah start buat konten solo. Susah amat konten solo ni. Idea tu kena fikir seorang. Dia punya dialog kena fikir seorang. Semua seorang lah. So susah konten solo Tak apa, kita pergi masjid dulu. Bye bye guys. Dah sampai masjid lah. So aku akan tutup sembahyang tarawih. Lepas tarawih baru aku akan bercakap-cakap. Okay, bye bye. Pasal-pasal kena buat kerja tandas lah. Kena buat kerja tandas. Sebab budak tu lah main sabun. Kabur tu kamera aku. Okay lah, tu je lah. Orang pun dah habis tarawih. Dah siap 12-11 rakaat. Woo! Sampai sini saja video kita. Sampai jumpa ke next content. Terima kasih kerana menonton. Dan road to 200 subscribers. Pergi kedai membeli tin. Bye bye daripada channel Titim. So, Assalamualaikum. Jumpa ke next episode. Bye bye. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan.